Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hello, my son. What are you going like that? Chill, boy. Ayah ni cakap Melayu je lah. Makin nervous Michael dengan English ayah. Jaja, ayah ni dulu sekolah putih tau. Tengok kaki lah sekolah putih. Yelah, setakat belajar darjah 2 je. Sampai tak payah nak esen sangat lah. Maknya diam-diam sudahlah. Ini semua orang dah tahu, satu kampung dah tahu nanti. Ayah ni dulu sekolah English school, tapi darjah 2 pun diam-diam je. Tengok Malik dah tahu, Malik, Mikael dah tahu. Apa? Michael. Jom masuk. Dah maknya masuk. Dah masuk. Maknya, buat air panas untuk Michael ni. Awak ni, saya kat sebelah je lah. Awak ni tak nampak saya ke? Kat sebelah. Sorry. Sorry. Tak nampak. Sorry. Dah. Bangun buat air. Michael dah masuk tu. Bangun. Jom. Sayang, saya keluar pusing kampung kejap tau. Okey sayang, baik-baik. Aduh, penat ni aku. Kau dari mana? Kau ni Rok, asal bawa minyak Takkanlah aku daripada pasar raya. Mestilah aku daripada rumah. Wah tak tahu lah, Mak Wah. Air kau mana? Air kau pergi ambil sendirilah, aku kan guling kau. Mak. Pergi ambil belakang sana. Air aku pun tak boleh nak ambil. Dendam saja ni. Nah, dia orang. Jadi kawan ni. Sekejap belanja. Aku pun makan roti je. Nampak? Ada datang tak belanja. Assalamualaikum. Aduh, anak Cina mana pula beri salam pagi-pagi ni. Tu, boleh ke jawab salam anak Cina ni? Jawablah salam tu. Kamu ni menantu Mak Lenting kan? Saya menantu Pak Mai hujung sana tu. Tu Pak Mai Lenting lah tu. Alah. Apek, apa nama kau? Hai semua, kenalkan diri. Nama saya Michael. Michael. Michael tau, Michael. Michael apa? Michael Jackson ke? Apa tu? Kamu ni Jaah, bergurau kasar benar. Ya. Michael, biar Tok kenalkan. Yang ni Jaah. Yang ni Mustajab. Dia orang ni memang budak kampung ni. Rock. Kau ni Rok konon. Kau tu dah nama Kia tu. Kia je lah. Hal. Nama aku Rock juga Lempang Dah. Atuk nak kamu bertiga kawan dengan si Michael tu. Baik, Rok. Temankan dia, ajarkan dia tentang adat kita untuk majlis dia esok. Baik. Tok. Atuk gerak dulu. Apa-apa, Roger. Baik, Tok. Hati-hati tak? Kan sini lah, duduk sebelah gua ni. Duduk. Biar. Aku datang dah petang-petang. Michael, esok Raya Haji tau. Orang kampung biasa cakap Raya Korban. Kau tahu korban? Kau tak tahu kan? Apa benda lah? Sebab benda tak tahu. Apa tu? Korban ni contoh macam aku dululah. Tu bini kau tu Jaja tu. Dulu awet aku. Dulu dia nak sambung belajar. Aku lepaskan cinta aku. Aku lepaskan dia pergi belajar. Tu baru pengorbanan. Bila masa pula kau bercerita dengan si Jaja tu? Bukan satu kampung tahu. Tipu. Yang si Jaja tu menyampah tengok muka kau. Kau diamlah. Aduh. Kau tu bendul. Mana tahu pasal cinta. Alamak bendul Aduh mak. Michael, dulu aku pun pernah berkorban tau.
Masa tu adik aku dia nak kait rambutan untuk ketua. Masa tu akulah tolong panjat. Aku rembat semua buah rambutan tu. Lepas tu bila kantoi, aku yang kena. Bapak aku rembat aku pakai ranting rambutan tu. Pirat. Ha, itulah bapak mana Michael. Kau tak tahu ke? Michael, cuba kau bagi tahu aku. Apa pengorbanan yang kau buat? Saya pernah bagi laptop pada sepupu saya sebab dia nak sambung belajar. Alah, itu mana kira? Itu tak kira Itu tak kira. Barang, kau tak faham ni. Bukan, itu bukan pengorbanan. Bukan. Saya pernah ambil duit angpau untuk beli bicycle pada ayah saya. Itu tanggungjawab. Kau ni tak boleh bezakan ampau dengan pengorbanan. Raya. Lain. Alah kau ni, itu bukan pengorbanan lah. Apalah kau ni. Faham ni. Kau ni benda basic pun kau tak boleh tahu. Apa benda kau ni? Rock, cuba kau cerita kau punya pengorbanan. Dengar sini Aku cerita pengorbanan aku. Aku pernah tolong adik aku masuk dalam perigi tau. Habis slipper lah. Aku tolong ambil slipper dia kat dalam perigi tu. Itu baru pengorbanan. Itu pengorbanan. Macam sama dengan cerita saya je. Dah. Lain Lain. Kau tak payah fikirlah. Esok kau anggap esok hari pengorbanan kau. Esok tau. Esok tau. Hari ni esok. Kau faham tak? Esok, Esok I kena buat apa? Michael, esok kan hari kau bersunat. Hari kau berkatan. Potong tu. Hah? Berkaitan? Ha. No! Michael! Michael! Aduh. Habis dah. Aduh, penangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah 3 jam Michael hilang. Korang ni tak boleh simpan rahsia betul lah. Macam mana ni? Ni Pak Mael, Mustajab ni. Dia yang punca. Aku pula, bukan kau ke? Dia cakap dia besok nak korban. Oh, kau ke je? Kau ni tak boleh simpan rahsia betul lah. Macam mana kita nak cari dia ni sekarang? Bukan saya lah Pak Mael. Tok. Saya rasa Michael tu tahu sendiri kot. Tak pun, Rock ni. Rock ni punca. Aku pula. Minyak apa ni? Bukan sekadar minyak masak je tau. Ini hampuk ke? Relax. Sudah. Korang sekarang ni semua pergi cari Michael. Siapa nampak kelibat dia, kau jerit kuat-kuat. Baik Tok. Baik tak? Okey. Okey? Alright. So kita cari sekarang. Aduh. Kenapa semua orang nak tangkap saya? Saya dah tangkap kahwin je. Nanti dia orang jumpa saya. Oi, kat sini rupanya kau. Jangan potong saya. Jangan potong saya. Siapa nak potong kau ni? Kau ni dah kenapa? Korang geng kat sini. Jangan potong saya. Tu dia kat sana tu. Sembunyi. Kat sini rupanya kau Michael. Kau ni lari macam nampak hantu. Dah huru-hara orang kampung jadi kau. Kurang hantu. Kau jangan nak potong saya ni. Kau ni kenapa? Aku gurau je lah. Gurau? Itu scary tau, bukan gurau. Jom. Ayuh. Hai, korban tu kita potong lembu, kita potong kambing, kita potong bibiri, bukannya potong manusia. Kalau potong kau punya itu, bukannya boleh buat rendang. Aduh kau. Ya ke? Kau tak tahu ah. Takutlah. Pak Mael. Kat sini. Tolong kat sini. Dah jumpa dah. Kat sini kau Michael. Dah, mari. Korang ni. Ayah minta maaf lah. Budak-budak ni semua suka menyakat. Apalah ayah, saya okey.
Jom budak-budak, ikut Pak Mai bagi pekan. Ada perkara yang Pak Mai nak minta tolong korang. Ni Tok Ketua pun dah ada sekali ni. Jom kita pergi. Jom. Pak Mail, nak tanyalah. Kerja tu kena siapkan hari ni juga ke? Alah Pak Mail. Raya Haji besok kan? Bukan hari ni. Lah Pak Mak besok je lah Pak Mak Esok dah hajinya. Boleh, kita dah banyak buang masa ni. Besok banyak lah kita nak buat persiapan lagi ni. Ayah nak saya tolong ke? Mestilah kau nak kena ada. Kalau tak buat apa, ayah bawa kau sekali. So, saya kena buat apa ayah? Kaki dia tu pegang kaki dia. Tu tangan lepas tu. Rock. Keluar lah Rock. Biar orang nak tengok ah. Encik Michael jangan risau ini sikit saja boleh. Sikit saja, tak ada sakit. Tidak! Sakit ke? Okey. Ayah, Mak. Masuklah. Okey. Ayah, Mak, duduk. Sabarlah Michael. Kalau ayah tak buat macam ni, sampai sudah kau tak berkatan. Kesian menantu mak. Tapi ayah terpaksa buat macam tu. Saya bangga dengan awak sayang. Sanggup buat semua ni untuk penuhi permintaan ayah. Nampak macam mana ni? Kena kau bantah ni.